Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ini adalah sambungan untuk custom report. Macam mana kita nak export custom report kita dah create benda ni. So cara kita nak export senang saja. Double click report yang kita nak. So dia akan keluar macam ni, betul? So bila dah keluar macam ni, kita just kat belah kiri atas ni dia ada tulis Excel ni PDF. So kita just klik saja, klik, dia akan keluar macam ni kat bawah ni, successfully export the Excel file. Klik open, klik open, dah ada dah dia punya file. So kita just double klik untuk kita tengok lah report Excel, right? Ini report Excel. Okay, kalau kita maybe nak PDF, klik PDF, sama juga, open. Dah ada dia punya PDF. Just double click dan dia akan boleh buka lah. Right, mana besar sangat. Right. Okay, itu saja video untuk kali ini. Sekian, terima kasih.